Alright guys, I Gary ya daripada GCI Motor guys. Hari ni nak review sebuah model yang agak special, agak rare dekat pasaran Malaysia, iaitu Honda CB1300 yang latest. Ini model yang ada fairing. Yang ada fairing dia panggil model Super. Ini Bordeaux punya. Okey. Dia punya model memang agak special sikit. Tahun 2018, register 2023. Ada free warranty setahun bagi korang. Dengan harga jualan kita offer below market price, RM55,000 sahaja. Kalau buat loan minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Kita installment dengan bank korang up to 5 tahun. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Kalau korang nak jual motor, kena trade motor, boleh roger kedai kita. Penghantaran seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, boleh diuruskan. Okey, jom kita tengok. Okey, first you tengok suspension dia adjustable. Pakai Showa punya suspension adjustable. Nissin punya kaliper kiri kanan. Ada ABS brake. So, tayar pakai 120/70/17 punya size Dumdog Japan punya tayar. Masih ada around 40% punya bunga. So, radiator guard dia ada. Enjin 4 silinder. Boleh menghasilkan horsepower 110 kalau tak silap. Ada ini aktif punya engine guard. Ini pun engine cover guard tak ada. Frame slider pun dah ada. Dengan tangki 21 liter. Okay, kita tengok dia punya meter indicator. Ni ada tempat untuk charging. Ada warmer heater bagi panas. Kemudian tengok ada ABS brake. Mileage 47,000. Ini ada RPM. Memang style yang macam old school punya. Memang solid lah. Okay. Lepas tu Showa punya absorber belakang, kiri kanan. Nissin punya kaliper belakang. Saiz tayar 1855/17. Pakai tayar Dumdog Japan juga. Ada bunga 90%. Ada recorder punya cam. Lampu LED. Okay, semua cantik lagi. Arm pun stainless steel punya. Material punya arm. Alright. Jom kita start bagi korang dengar. Okay, sound dia memang best gila guys. Honda lembut je. Alright, kalau korang tengah cari ini CB1300 yang sangat special, ada fairing punya, boleh PM kita. Harga RM55,000. Ada free warranty setahun bagi korang. Alright, see you next video. Tolong like, tolong comment, share. Bye bye.